Yes, right. Okay. Oh, okay. Assalamualaikum geng. Hari ni 13 hari bulan 10 pukul 8.59 dekat pukul 9 dah turun. Hari Senin. Okey geng. Tu on the way turun ke Kuala. Hari ni kita tengok apa hasil hari ni. Hari ni air pasang penuh 2.4, surut 1.2. Air slow lah. So hari ni Tok dengan Rafi. Rafi ada belakang. Ulung dengan Tok. Lama dia tak turun. Ini dia turun dengan Tok minta-minta. Sama-sama lah ada rezeki. Okey, kita jumpa kat spot geng. Assalamualaikum. Okey geng, ada strike. Saya hantar geng. Sini. Tak kumpau ya. Cakap geng. Tu kat pangkal pokok. Pangkal pokok tu kan. Kau baling situ. Parking ni. Dekat sikit. Kalau ada besar-besar macam ni, dia ada 3-4 ekor ni. Okey geng. Okey geng. Itu main dekat herba ni. Herba ni kita main jut-jut. Jut-jut kalau ada dia makan. Biasa saya cakap dia suka duduk dekat herba ni. Kan ni air tengah laju surut. So untuk main tepi lah. Kalau dia ada, dia masukkan. Okey, ada tengok. Dia makan. Okey. Straight. Mau kayu dah. Mau kayu kan. Keluar. Ini kita lihat lagi. Okey. Cakap. Hei. Dia ada ni. Saiz geng. Cakap saiz. Harap kumpau ni geng. Okay. Cakap. Harap kumpau ni geng. Okay, kita sama lagi. Okay. Dia makan ni. Right. Alah lepas. Cakap kecil. Apa geng? Makan. Yes, right. Okay. Oh. Cakap. Kosong. Cakap. Cakap. Saiz kan. Saiz.
sikit ni cakap. Akak ni. Kita sambung lagi. Ada makan. Alright. Sempit. Sempit. Makan. Tadi dia sumpit makan. Balik itu dia. Semua je. Okey geng. Tu nak gerak balik dah. Jauh lagi perjalanan ni nak gerak. Ini ada juga hasil lah. Ada juga hasil. Inilah hasil ini. Inilah 2-4 ekor hasil lain ni. Tanah. Okay, geng. Nanti kita jumpa di atas jeti. Assalamualaikum. Okey geng, tu dah sampai kat jeti lah. Kopi pun sampai. Ini hasil kopi. Bulan ada, tanda plastik. Plastik tanda dapat. Untuk tunjuk hasil tu lah. Ini tu tunjuk hasil. Tengok hasil tu. Hasil tak seberapa ini. Tapi adalah saiz-saiz jugalah. Saiz juga. Saiz. Saiz. Ada 4 ekor. 4 ekor. Ini saiz ni. Ini 3 ekor ni saiz lah. 3 ekor. Memang saiz sedap lah. Saiz sedap. Okey geng. Nanti kalau ada masa lagi turun lagi ke Roger. Assalamualaikum.